Untuk huruf nun, dia mutasyabihat dengan ni. Dia punya bentuk sama macam ba ni juga. Makna kata kalau nun panjang, dia ambil bentuk ba, tinggal dia letak titik tak mana-mana lah. Ba macam ni, nun macam tu. Cumanya dia ada bentuk kedua, dia nun pendek. Nun pendek bentuk dia macam ni, cuma dia lebih menekankan di tengah ni, menyebabkan dia jadi macam ni. Dia macam bentuk bola api. Dia berat kat sini, lepas tu dia naik menjunam, dia naik mencanak, nipis dulu, lepas tu baru dia ada ekor tebal balik. Ni nun yang kedua. Biar kita nampak sini ada satu bucu, sini satu bucu, sini satu bucu. Dia luak lembut dalam petak, macam tu.